Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izan Nazib bin Muhammad Ridwan 076850. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk istilah-istilah dalam al-jarh wa ta'dil dan maknanya. Okey, seterusnya kita terus pada pembentangan. Apabila seseorang menyampaikan sesuatu hadis, maka para ulama hadis terdahulu tak menerima hadis tersebut secara bulat-bulat, melainkan mereka akan menyiasat dan menyelidik terlebih dahulu latar belakang individu tersebut dari sudut beberapa hal. Yang pertama adalah dari sudut agamanya. Yang kedua dari sudut adakah perawi tersebut mempunyai seorang yang adil. Dan yang ketiga adalah adakah perawi tersebut mempunyai kekuatan hafalan yang kuat, yakni seorang yang dhabit. Jadi setelah melalui proses semakan yang dibuat oleh para ulama hadis yang terdahulu, maka para ulama hadis ini telah mengeluarkan istilah-istilah untuk menentukan sama ada hadis yang dibawa oleh perawi tersebut boleh kita pakai sebagai hukum agama ataupun wajib kita tolak. Okey, jadi tugas kumpulan kami adalah membawa pendengar meneliti dan menelusuri istilah-istilah yang sering, yang kerap diguna pakai oleh ulama pengkritik hadis. Okey, kita terus pada slide. Yang pertama adalah pujian dan perakuan siqah perawi hadis. Yang pertama adalah siqah, menunjukkan mana perawi itu seorang yang adil dan juga mempunyai sangat-sangat dhabit. Yang kedua adalah siqatun siqah, yang mana pengulangan perkataan pada lafaz. Sini nak menunjukkan bahawa nak menunjukkan bahawa perawi tersebut seorang yang sangat-sangat adalah. Dan yang ketiga adalah siqatun sabtu, yang mana seorang perawi adalah seorang yang sangat-sangat adil dan mempunyai ketepatan hafalannya dalam membawakan hadis. Dan yang keempat adalah saduqun, yang mana para perawi tersebut seorang yang sangat jujur tetapi mempunyai kekurangan dari sudut hafalan, maka hukum hadis yang dibawa ini adalah hadis hasan. Dan yang kelima adalah saduqun yahim, yang mana perawi tersebut seorang yang jujur tetapi mungkin ada beberapa kesilapan kecil, tapi hadis ni tetap boleh diterima. Cuma apabila terbukti kesalahan, maka tidak diletakkan pada saduqul yahim. Seterusnya dhabit, yang mana perawi ini sangat-sangat tepat dalam menjaga hafalannya, sama ada dari sudut menjaga hadis dari sudut hafalan ataupun dari sudut tulisan. Yang kedua adalah mutqin, yang mana perawi tersebut sangat-sangat teliti dan juga kemas hafalannya dalam membawakan hadis. Yang ketiga syekh, yang mana periwayatan hukum kat sini adalah grade rendah dalam ta'dil. Dalam penilaian para ulama hadis, grade rendah dalam ta'dil. Dan hadis ditulis untuk perbandingan. Yang ke-14 salihun hadis, yang mana hadis ini elok. Hukum hadis yang dibawa oleh perawi ini adalah ditulis untuk iktibar, perbandingan, bukan hujah utama. Seterusnya yang ke-15 hasanul hadis, yang mana ulama telah kategorikan perawi tersebut adalah hadisnya baik dan hukum hadis berstatus hasan secara langsung. Seterusnya kita lihat kepada celaan dan yang dilakukan oleh para ulama hadis. Yang ke-21 insya-Allah, perawi tersebut adalah dhaif, lemah dari segi sudut hafalan dan ataupun keadilan. Hukumnya hadis ini ditolak kecuali ada sokongan yang kuat. Yang ke-22 dhaiful jiddan, iaitu hadis ini terlalu lemah dan hukum hadis tersebut ditolak terus, tidak boleh jadi itulah, tak boleh sokong hadis tersebut. Yang ke-23 adalah matruk, yang mana hadis ini ditinggalkan kerana dituduh dusta atau gila. Maka hukum hadis tersebut
hadis tidak diambil kira langsung. Yang ke-24, saqitun, istilah untuk hadis untuk perawi yang gugur kedudukannya, maka hukum hadis yang dibawa oleh perawi tersebut adalah setaraf matruk dan sangat-sangat lemah. Dan yang ke-25, wahin, istilah untuk perawi yang lemah. Mungkin maknanya hukum hadis tersebut sangat-sangat lemah. Dan seterusnya, celaan yang seterusnya untuk perawi membawakan hadis yang ke-31 adalah mastur, yakni diriwayatkan oleh dua orang tetapi tiada teks tauthik, maksudnya tak ada adalah. Jadi hukum hadis tersebut adalah dhaif ringan. Yang seterusnya majhul, hadis bercanggah pada sanad ataupun matan tanpa boleh ditarjih, maka hadis ini berstatus dhaif. Seterusnya mutqarib, hadis bercanggah pada sanad ataupun matan tanpa maksudnya hadis bercanggah pada sanad ataupun matan, maka sama juga kedudukan hadis ini adalah dhaif. Seterusnya syadzun, syadz, perawi tersebut adalah maqbul ataupun siqah, menyalahi perawi yang lebih siqah, maka hadis ini ditolak, dikira syadz lah. Dan seterusnya adalah mudallis, iaitu menyembunyikan kecacatan sanad menggunakan lafaz an. Maka hukum dekat sini, hadis ini diterima jika dia sebut aku mendengar, sami'tu. Nama saya Muhammad Afiq Haziq bin Ahmad Qamari, nombor metrik 079454. Saya akan menerangkan antara istilah-istilah berdusta, rekaan ataupun bid'ah serta kelakuan negatif. Jikalau dilihat pada slide pada yang pertama ini, terdapat perkataan kadzab, yakzibu, muttahamun bil kadzib dengan perkataan dajjal. Keempat-empat ini adalah membawa maksud yang lebih kurang sama, iaitu pendusta yang besar. Keempat-empat istilah ini hukumnya, riwayatnya, hadis itu akan ditolak kerana terdapat perawi yang bersifat ataupun beristilah dengan pendustaan ini. Seterusnya ada kalimah wadda'un, iaitu pemalsu hadis. Pemalsu hadis ni mereka riwayatnya haram ditulis kecuali untuk pendedahan yang palsu, maka riwayatnya ditolak. Seterusnya ghalin fit tashayyuh, maksudnya perawi yang melampau dalam Syiah. Sebahagian ulama, keseluruhan ulama biasanya menolak riwayat hadis ini kerana perawinya terlampau kuat dalam Syiah. Kemudian kita ada Rafidiyun, Syiah pelampau yang mencela sahabat. Riwayatnya diterima, akan tetapi jika perawinya istiqah, tidak melampau dalam Syiah. Seterusnya kita ada yadha'ul hadis, dia memalsukan hadis. Status hadis itu status yang dibawa oleh perawi yang pemalsu, dan hukum hadisnya ditolak sebenarnya. Perlu saya nyatakan bahawa sebahagian istilah yang digunakan dalam slide ini bukan merupakan lafaz jarh wa ta'dil, akan tetapi ia merupakan ungkapan khusus yang digunakan oleh ulama untuk ulama tertentu. Sebahagiannya adalah muqillun, iaitu sedikit meriwayatkan hadis. Contoh tokoh adalah Ibrahim Al-Udari. Hukumnya dia tetap boleh menjadi perawi jika orang yang meriwayatkan hadis ini merupakan seorang yang thiqah. Kemudian kita ada ungkapan mizan, iaitu orang yang sangat tepat dalam dan adil dalam meriwayatkan hadis. Contoh tokoh adalah Mis'ar bin Khidam, dan hukumnya hadis diterima. Seterusnya kita ada nasibiyun, iaitu ungkapan yang digunakan untuk orang yang memusuhi ahlul bait. Tokoh yang digunakan adalah tokoh yang dicontohkan adalah Haris bin Uthman. Dia hadisnya diterima jika
dia merupakan seorang yang thiqah, walaupun ada sifat bid'ah sedikit di situ. Kemudian kita ada wasata. Ungkapan wasata ini digunakan membawa maksud sederhana. Dia tidak mencapai kedudukan imam-imam besar, akan tetapi hukum hadisnya still masih lagi boleh diterima. Dan contoh tokoh adalah Ismail bin Mujallid. Kemudian ada la yu'tabaru bih, iaitu membawa maksud terlalu lemah. Tokoh yang pakai di dalam ungkapan ini adalah Al-Safir bin Nusair. Hukumnya adalah riwayatnya 100% ditolak penuh. Seterusnya ungkapan Yusuf Biju, bermaksud menyampaikan hadis dengan kurang jelas ataupun ragu-ragu. Ia boleh dijadikan kerana faktor umur tua ataupun tidak pasti lafaz. Antara tokoh yang ada di dalam ungkapan ini adalah Waqi' bin Al-Jarrah. Status hadis ini tidak menjadikannya pendusta, dan dia merupakan sekadar kelemahan kecil. Maksudnya riwayatnya masih lagi boleh diterima. Seterusnya kita ada Yuhawil, iaitu orang yang menyalin daripada kitab asal. Tokoh yang ada dalam ungkapan ini adalah Sulaiman bin Abdul Rahman, dan hukumnya tidak menjejaskan fiqh kerana ia merupakan hanya ralat dalam teknikal sahaja. Seterusnya ada Yazrifu, iaitu menambah sesuatu pada hadis. Ia merupakan bukan menambah kerana kesilapan, akan tetapi ia menambah kerana dilakukan oleh dirinya sendiri, iaitu bermaksud sengaja tambahlah. Dan tokoh yang ada di dalam ungkapan ini adalah Muhammad Al-Kalbi. Status hadis ini ditolak, dan ia merupakan menunjukkan ketidakamanan di dalam tokoh tersebut. Seterusnya kita ada Yazidu fil Raqmi, iaitu menambah hiasan pada hadis. Ia membawa maksud seperti menokok tambah apa yang ada di dalam hadis, dan ulama yang ada di dalam ataupun tokoh yang ada di dalam Yazidu fil Raqmi ini adalah Al-Hasan Al-Isfijabi, dan status hadisnya ataupun hukumnya adalah riwayat ditolak penuh. InsyaAllah seterusnya kita pergi kepada poin yang ke-73, iaitu Yahim. Iaitu Yahim ni kalau kita tengok tokohnya adalah Khalad As-Sulami, iaitu hukumnya adalah siqah Yahim, tetap dipercayai, namun hadis yang silap ditolak. Kalau kita tengok pada Yahim ni, dia ada 3 pembahagian, iaitu ada benar, ada dipercayai, dan juga terus ditolak. Dan seterusnya kita tengok pada Syaitan. Syaitan ni pula tokohnya adalah Ismail bin Raja' Asy-Syadzakuni, dan orang kata Syaitan ni dia digunakan dalam ta'dil ataupun digunakan untuk mentajrihkan. Tapi kalimah syaitan ni bermaksud dia berkata-kata dengan sangat indah. Seterusnya kita tengok pada jinni. Jinni ni daripada majazi, iaitu kita tengok kiasan kepada kecerdikan dan hafalan luar biasa melampaui manusia. Tokoh untuk poin jinni ni adalah Abu Bakar Al-Asram. Dan seterusnya kita tengok pada hadis Al-Maqlubah, iaitu susunan hadis berikut terbalik daripada sudut matan ataupun sanad kerana hafalan beliau kurang dhabit. Seterusnya kita melihat pula kepada poin yang ke-80, iaitu la a'rif. Di sisi Ibn Ma'in, ia tersebut bukannya lemah, tetapi Ibn Ma'in tidak tahu sejarah tersebut, kerana kalau kita tengok pada syarat hadis, iaitu ada thubutul liqa' dan juga mu'asarah. Seterusnya kita tengok pada poin Mukhtariyun, iaitu di sisi Al-Juzazani, pengikut Al-Mukhtar, iaitu pendakwa Nabi. Seterusnya pada poin yang ke-82, hadisun da'if wa ra'yun da'if. Maksudnya hadisnya da'if dan juga pendapatnya pun da'if, iaitu di sisi Imam Ahmad ke atas Al-Auza'i. Bukan Al-Auza'i lemah peribadi, tetapi beliau banyak menggunakan hadis mursal. Seterusnya kita tengok pada poin yang ke-83, la yubal kaifa kana. Di sisi Imam Ahmad kepada Ibnu Abu Az-Zib, kurang teliti khusus apabila meriwayatkan daripada Az-Zuhri, tetapi siqah pada guru lain. Maksudnya jalurnya tetap siqah,
kecuali pada dia sahaja. Dan poin yang terakhir, la yu'raf lahu halun. Di sisi Ibnu Al-Qattan, beliau mengkritik bagi sesiapa yang tiada teks tausiq yang bertulis secara khusus. Tokoh yang terkesan adalah Abu Nahik Malik bin Al-Khair. Dan kita tengok pada pendapat Az-Zahabi, kalau melihat kepada pendapat beliau, beliau menggunakan kaedah yang sangat ketat lah. Tapi kita melihat kepada jumhur pula, dia tidak terlalu ketat. Namun selagi tiada riwayat yang mungkar, kita boleh terima hadis tersebut walaupun tiada teks tausiq bertulis. Seterusnya kita melihat kepada pembahagian kategori, iaitu yang pertama sekali ada tahap ta'dil teratas, iaitu paling sahih. Yang kedua pada sederhana, iaitu grade hasan. Yang ketiga jarah, yang ketidakpastian memerlukan kepada sokongan. Dan yang keempat adalah pendusta, iaitu kadzab. Dan yang terakhir adalah istilah unik dan manhaj tokoh seperti syaitan tadi. InsyaAllah apa yang telah kami bentangkan diharapkan dapat mendapatkan manfaat dan sama-sama kita belajarlah. InsyaAllah kita tutup pembincangan kita dengan tasbih kifarah dan suratul nas.